InsyaAllah kita tengok perbincangan doa yang kita nak sambung hari itu. Okey, so doa yang kita nak bincangkan hari ini iaitu doa yang kita selalu baca, ataupun kalau kita tak baca, kita selalu dengar orang baca. Biasanya orang baca lepas daripada solat tarawih lah biasanya. Yang first hari tu, hari Ahad hari tu, kita dah bincangkan satu doa yang tuan-tuan sendiri baca. Yang ni saya yakin lah semua baca kan. Iaitu doa dia bunyi dia macam mana? Allahumma Allahumma ya innaka afuun. Lepas tu karim. Lepas tu tuhibbul afwa fa'fu fa'fu anna fa'fu anni. anni boleh, ataupun anna pun boleh kan. Jadi tuan-tuan pun dah selalu baca doa ni. Okay. So hari ni kita nak sambung doa doa lain lah pula kan. Iaitu Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin وعلى الصلوات حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبالنعماء شاكرين وعلى البلايا sabirin. Sebenarnya panjang lagi doa tu. Okay. Kita ambil sebahagian dulu. Okay. Doa dia bunyi dia macam mana? Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Okay. Kemudian yang seterusnya wa li faraidika muaddin ala salawat hafizin وللزكاة فاعلين. Tak wali wa ala salawati ke wali salati ya Ustaz ke sama aja? Wah, dia sebahagian dia buat li Oh, dia buat wali salati hafizin. Ala pun boleh. Oh, Wa'ad kalau wa ala salawa ke wa ala salati? salat. Kalau salati mufrad. Kalau salat Oh, salawati boleh lah. hafizu ala salati salawati wassalam, betul. Kalau salawat tu jamak Okey okey. boleh. Kalau ada sebahagian baca wa ala salati kan. Wa ala Hmm, salawati. Kalau salat salawati. wa ala salawat. Okay. Wa ala salawati hafizin. Ada sebahagian baca wa ala salati hafizin. Hmm. Waliz zakat fa'ilin. Cuma yang ni kita ambil sebahagian lah. Sebab kalau ikutkan doa ni panjang kan. Okay. Kat muka surat lebih. وللزكاة فاعلين. Lepas tu ولما عندك طالب Oh, Lipin. ولعفوك راجين وبالهدى متمسك. وبالهدى Mutamassikin. متمسك. Tengokkan sikit. Wa وبال anil lagwi mu'ridin. Ke tak sama? betul sama. وعن اللغو معرضين Fid dunya zahidin. وفي الدنيا زاهدين.
Betul, وفي الآخرة راغبين الآخرة راغبين. وبالقضاء راضين. بالقضاء راغبين. Hmm. Ke tak sama dah? Sama-sama. Sama yang tu. وللنعماء شاكرين. Walin. Oh, tak sama Oh, dah. macam mana? Dibaca macam mana? وللنعماء Oh, شاكرين وعلى biasa. البلاء صابرين. Biasa dia guna B. Wabin Oh. nu'ama. Ah. Wabin Oh, nu'ama sebab dia jamak. jamak. Wabin nu'ama isyakirin. Rabbil nu'ama ya. Wa'alal balaya sabirin. Sampai situ dulu lah. Ustaz, kalau kita baca seorang-seorang, kita baca jamak boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh ya? Nikmat-nikmat kan. Hmm. Hmm. Tuan-tuan duk baca ni. Apa? Rabbana atina tu. Dunia hasanah. Nah kan? Guna lafaz nah. Betul juga kan? Hmm. Jangan seorang. Sorry. Jangan kita baca. Nak baca semua tapi baca seorang. Yang tu. Yang tu. Tadi. Yang tu kedekut sangat lah pula. Okay. Tuan-tuan dalam doa. Dalam Quran banyak banyakkan doa Rabbana Rabbana. Walaupun tuan-tuan baca. Okey. Kan? Okey. وللزكاة فاعل ولما عندك طالب ولعفوك راج وبالهدى متمسكين وبالنفس وعن اللغو معرضين. وعن اللغو معرض في الدنيا زاهدين في الدنيا زاهد في الآخرة راغبين. عظيم. وبالنعماء شاكر وعلى البلايا صابرين. صابر. Okey. Dia kalau tengoklah doa ni antara doa yang makna dia tu cantik juga. Makna tu antara makna yang cantik. Ya, cuba tengok. Allahumma ja'alna. Okey, Allahumma. Okey, kita tengok makna dulu. Allahumma ya Allah. Ij'alna. Apa maksud ij'alna? Jadikanlah kami. Kalau tuan-tuan baca seorang, tuan-tuan bolehlah ubah Allahumma ja'al ni. Okey, kalau baca seorang, Allahumma ja'al ni. Kalau ramai, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Dengan iman tu kamilin. Kamilin maksud dia sempurna. Kamilin maksud dia sempurna. Wali faraidika muaddin. Wali faraidika. Dan bagi faraidika, kewajipan-kewajipan kamu, muaddin, orang yang menunaikan. Maksud dia, jadikanlah kami orang yang menunaikan segala kewajipan yang engkau telah berikan, yang engkau telah wajibkan. Okey. Wa 'alas salawati hafizin. Maksud dia apa? Dan di atas solat, semua solat hafizin menjaga. Maksud dia apa? Kita minta, ya Allah, jadikanlah kami orang yang menjaga solat. Waliz zakati fa'ilin. Dan juga waliz zakat. Untuk zakat itu fa'ilin, orang yang melakukan. Maksudnya kita minta, oh, Allah jadikan kita orang yang menunaikan zakat. Hmm. Walima indaka talibin. Dan untuk apa yang ada di sisi kamu, talibin, kami mengharapkan, kami meminta. Talibin ni maksudnya meminta ataupun menuntut. Okay. Mohon. Okay. Talab kan, menuntut, meminta. Wali'afwika rajin. Dan mengharapkan kemaafan kamu. Wabil huda mutamassikin. Dan bil huda dengan petunjuk, mutamassikin maksud dia orang yang berpegang dengan petunjuk. Wa 'anil lagwi mu'ridin. Dan orang yang berpaling daripada lara.
Okey, wa fid dunya zahidin, dan juga di dunia ni sebagai orang yang zuhud. Wa fil akhirati raghibin, dan di akhirat, untuk hari akhirat, orang yang raghibin, orang yang raghibin ni nak terjemah gemar ataupun orang yang bersungguh, orang yang Oh, apa nak kata, raghib, menyenangi akhirat, menyukai akhirat. menyukai, menyukai, Hmm. suka, Okey, baik. ya. Okey, raghibin wa bin nu'ama'i syakirin, dan dengan segala nikmat itu mensyukuri, wa alal balaya sabirin, dan di atas segala bala sabirin, orang yang sabar. Cuma kalau tuan-tuan nak faham dari sudut makna, tuan-tuan kena ambil yang belakang dulu. Maksud dia apa? Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami kamilin, orang yang sempurna Kesempurnaan. iman dengan keimanan, orang yang sempurna dengan Mana? keimanan. Kemudian Allahumma ja'alna mu'addina li faraidika. Jadikanlah kami mu'addin, maksud dia orang yang menunaikan li faraidika, segala kewajipan yang kamu telah wajibkan. Hmm. Nampak? Wa 'ala salawati hafizin. Maksud dia apa? Hafizin 'ala salawat. Orang yang menjaga, hafizin maksud dia orang yang menjaga salat. Salam. Salawat tu jamak kepada salat. Okey? Salat, salawat jamak kepada salat. Waliz zakati fa'ilin, dan juga orang yang fa'ilin, orang yang melakukan zakat. Maksud dia orang yang menunaikan zakat. Ha, Hmm. cara dia tu kalau nak faham. Okey? So kena ambil daripada sini. Ya Allah jadikanlah kami sekian 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 sekian. Okey. Walima indaka talibin. Maksud dia, ya Allah jadikanlah kami talibina lima indak. Orang yang menuntut lima indak, apa yang ada di sisi kamu. Maksud dia apa? Apa yang ada di sisi Allah? Syurga, pahala, apa lagi, keampunan, semua. Wali afwika rajin, iaitu orang yang mengharapkan kemaafan kamu. Hmm. Rajin, orang yang mengharapkan. Bukan rajin, eh. Okey. Rajin, maksud dia orang yang mengharapkan li'afwika, kepada kemaafan kamu. Okey. Wabil huda mutamassikin, dan juga mutamassikin, orang yang berpegang bil huda, dengan petunjuk kamu. Okey. Wa anil lagwi mu'ridin, dan juga orang yang berpaling, mu'ridin maksud dia orang yang berpaling, anil lagwi, daripada lara, iaitu benda yang tidak berfaedah. Okey. Kemudian wafid dunya zahidin, dan juga minta apa? Minta Allah jadikan kita orang yang zahid di dunia. Wafil akhirati raghibin, dan juga orang yang gemarkan kepada hari akhirat. Okey. Dan juga kita minta apa? Wabin nu'ama syakirin, minta jadi orang yang bersyukur dengan nikmat. Walaupun nikmat tu sekecil mana sekalipun, kita minta ya Allah supaya jadikan kita ni orang yang bersyukur. Wa 'alal balaya sabirin. Okey. Dan juga kita minta jadi orang yang sabar di Hmm. atas Itu segala nak bala. baik. Ah, Wa 'alal balaya sabirin. Ada lagi bawah tu, wabil qada'i radin, ada kan? Banyak ke Ustaz sampai dia minta dapat minuman kat syurga, dapat kahwin dengan apa nama bidadari syurga. Betul. Panjang. Saya tertinggal Cantik. tu. Wabil qada'i radin tu. Tu. Wabil qada iradin tu sebelum balak tu kalau tak silap. Sebelum wa'alal balaya sabirin tu. Sikit. Sebelum wali nu'ama tu. Sorry, sorry. Wabil na'mah, eh? Atas, sebelum wabil nu'ama. Wabil qada iradin. Wabil qada'i radin.
Okey. Dan juga orang yang redha dengan qada dan qadar. Okey. Radin maksudnya orang yang redha dengan qada dan qadar. Okey, dan dia ada sambungan lagi. Cuma kita tengok makna tu sampai sini dulu sebab dia panjang lagi ya. Okey. Cuma kalau kita tengok dia dari sudut apa ni? Struktur ayat. Kalau tuan-tuan tengok, perasan tak yang saya kat mula-mula tu semua dimulakan dengan huruf waw. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Lepas tu wali faraidika. Lepas tu wa 'ala salawat. Lepas tu wali zakat. Semua tu ataf ya. Betul nampak. Semuanya adalah nama dia adalah haraf apa? Haraf Betul. haraf ataf. Haraf ataf tu apa? Kata hubung. Okey, antara yang famous kita jumpa adalah huruf wa. Dan wa ni maksud dia apa? Dan. Dan. Dan semuanya adalah haraf ataf. Sampai habis tu lah. Hmm. Nampak? Okey, dan dari sudut struktur dia lagi adalah selepas daripada Allah maja'alna dimulakan dengan haraf jar. Bi, li, ala. Sampai habis lah. Nampak? Dimulakan dengan Ya. haraf jar. Sebab tu kita tak boleh baca haraf jar terus. Kita kena baca perkataan setelah daripada itu. Maksudnya apa? Kita kena baca setelah daripada perkataan. Maksudnya kalau kita nak baca, Puasa. kalau kita nak baca contoh ayat pertama ni, kena baca kamilin dulu lah, baru bil iman. Kalau kita nak terjemahkan. Okey? Sama juga dengan yang ni. Kita katakan wa tu adalah haraf ataf kan. Maksudnya Allahumma ja'alna li faraidika muaddin. Ya Allah jadikanlah kami bagi segala kefarduan kamu, kewajipan kamu muaddin orang-orang yang menunaikan, orang-orang yang mengerjakan. Maksudnya apa? Kalau kita nak terjemah, kita kena terjemah muaddin dulu. Jadikanlah kami orang-orang yang menunaikan segala kewajipan-kewajipan kamu. Dan samalah seterusnya. So kita kena terjemah yang hujung dulu baru kita nampak. Jelas itu? Nampak kan? Ustaz, nak tanya, dia punya doa ni kat mana eh? Doa ni doa yang biasa baca lepas solat tarawih. Ah, Kalau tak nanti apa, kita minta share lah lepas ni. Nama dia Doa doa Kamilin. Kamilin. Doa Kamilin. Dekat dalam boleh Google doa Kamilin. Oh, ada nama rupanya. Ya. Ada nama dia, Ustaz. Oh, Doa saya tahu Kamilin. doa solat tarawih. Oh, Saya doa. pun baru tahu ni Ustaz. Dah Google ni. Aha. Doa Kamilin. Nama dia doa Kamilin. Oh, doa kamilin. Hmm, doa kamilin. Doa Mm-mm. Kamilin. Okay. Doa ni antara apa? Makna dia tu cantik. Okay. Cantik. Okey, cumanya kita dapat belajar hari ni iaitu untuk kita nak menterjemahkan, kita nak terjemahkan makna tu, kita kena tengok juga struktur ayat. Tengok juga struktur ayat. Kan? Baru kita nampak makna tu dengan lebih jelas. Okey, ni kalau kita i'rab ni, Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami. Kalau kita kata ija'alna tu, dia asal pada ja'ala. Hmm. Bila ja'ala dia nak dua maf'ul. So mana maf'ul yang pertama? Na tu. Nah. Dan Hmm. ini tu maf'ul kedua. Dan yang lain sama. Bentuk dia sama. Okey. Bentuk dia. Yang lain semua lepas ataf dia maf'ul yang kedua lah ya. Dia ikut yang tu. Hmm. Sebab tu kalau tengok semuanya dengan huruf ya. Perasan tak? Muaddin, hafizin, fa'ilin, talibin, rajin. Hmm. Hmm. Maf'ul. Hmm. Okey. Dan sampai habis. Semuanya adalah
Mafhum. Hmm. Hmm. Okay. Okay. Cuma kalau yang melibatkan haraf jar, kena tengok juga ayat, baru kita nampak nak terjemah tu nak terjemah daripada mana, baru kita nampak makna tu dengan lebih jelas. Ustaz, kalau semua yang mula dengan haruf jar ni, kan Hmm. dia akan ada isim majrur. So, Hmm. kita akan ketepikan dia punya majrur tu, kita ambil yang selepas tu. Ah, Semua-semua pun macam tu ya cara terjemah dia. kena tengok perkataan selepas tu dulu. Tengok dia Oh. bersangkut dengan mana haraf jar tu. Boleh? Oh. Tengok juga dia bersangkut dengan yang mana haraf jar tu. Okey. Hmm. Okey, boleh jelas clear. Tak apa, nanti kita tengok lagi. Hmm. InsyaAllah. Okey. So ini nak kata sebahagian pun sebahagian lah. Dia doa dia panjang lagi. Doa dia panjang. Suku baru, Ustaz. Suku baru. Hmm. Dia suku. Nak hafal yang ni pun jenuh. Kat belakang-belakang tu Kak Nuriza boleh apa yang tu syok lah Kak Nuriza. Aminkan je Imam baca. Kalau takat yang depan tu tak syok oh. Yang kat belakang tu lagi syok. Dapat minum Ya. susu, dapat minum madu, Hmm. dapat duduk kat syurga. Hmm. Oh, yang belakang tu Hmm. syok Ustaz kena belajar sampai belakang. Sabar-sabar hafal saya Amin lah. Nanti saya abang bukan berapa saya baca lah. Ustaz ni kita kan baca lepas solat tarawih kan. Hmm. Tapi kalau nanti dah tak ada solat tarawih boleh ke nak baca biasa-biasa ni boleh kan? Boleh je, tak ada Hmm. masalah. Kan Dia kita doa baca lepas kan. asar. Lepas asar Hmm. dekat-dekat nak buka Boleh je. puasa pun kita baca kan. Tak ada masalah. Doa ni Sebab dia tak ada, sebab dia memang kamilin. Sebab dia sempurna hmm, je doa dia. tak ada masalah yang tu. Okay. Okay. So Tapi cuma yang hujung dia tu lah dia macam fi hadhihi lailatas lailat yang tu buat apa? syarifatil mubarakah tu kan. Malam pula lah dia jadi kat situ. Ataupun sebenarnya malam ni semuanya adalah mulia. Hmm. Kalau kita nak masukkan yang tu, Tak tak ada adalah masalah. maknanya kalau baca siang lah. Kita skip lah yang malam tu ya. Tak ada masalah. Baca masa tahajud. Pun Itu okey lah. Kan? Sebab dia minta minas su'ada il maqbulin. Yang tu sedap je bunyi dia. boleh. Semua boleh. Asalkan kita doa aja. Kan? Okay. Uh, okay. So ada sambungan lagi. Sambung esok. Hmm, Esok nak sambung yang ni ke? Kalau nak sambung saya nak photostat. Sambung. Sambung Sambung kan? Ustaz. Sampai Habiskan habis lah. kan? kalau besok tak dapat tu hari Ahad depan lah. Ahad depan. Besok tak ada. Oh iyalah betul lah. Tak apalah. Ahad depan lah kita sambung Kita sambung doa tu. Sebab doa tu ya elok juga tu doa tu. Cantik. Okay, so insyaAllah kita sambung minggu depan lah Ahad. Apa? Doa tu Doa. InsyaAllah kita Nak sambung. print lah Ustaz yang ni. Ustaz boleh print ni. Boleh? Yang mana yang saya tulis? Tak, tak yang dalam Google ni. Dia punya, Ah, dia ada doa dia. Boleh? Jangan print yang saya tulis. Tak faham nak baca nanti. Nanti boleh share lah. Ya, bolehlah share. Puan Sedato dah jumpa doa tadi. Boleh share dia. Okay. Boleh insyaAllah. Okay. So insyaAllah kita sambung hari Ahad depan InsyaAllah. Okay. Terima kasih banyak-banyak Yang Ustaz. Kak Sabah punya ada terjemahan sekali Kak Sabah. Saya punya tak ada terjemahan ni. Ada terjemahan sekali. Ah, Tapi, Kak Sabah lah. Kak Sabah punya memang lengkap. Saya punya tak ada terjemahan. ada Ah, ah. terjemahan dan ada bunyi-bunyian dia sekali. Tapi dia ada yang tu lah. Sebab dia selalu dia letak walis solati hafidhin Ustaz. Letak walis solawat tu kan. Wa ala solawati kan. So hmm, dekat situ kena ubah-ubah sikit lah. hmm, Dia pakai jamak yang dekat sini dia pakai mufrad. Boleh Ni je. Ustaz yang doa walis zakati fa'ilin tu sebenarnya minta kaya lah kan Ustaz. Kalau tak kaya macam mana nak bayar zakat tak? Betul? Hmm. Hmm. Betul dah tu. Okey. Okay lah. So insyaAllah kita jumpa hari Ahad depan Kita sambung doa ni lagi. InsyaAllah. Dan kalau tuan-tuan ada doa yang rasa macam rasa nak bincang, bolehlah kita share uh, pendapat apa-apa yang rasa macam doa kita nak bincang, kita share aja. Okay? Okay, insyaAllah.
Okey, wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah,